Assalamualaikum, selamat pagi semua. Okey geng, hari ni kita nak pergi cari nasi lauk pagi. Kita nak pergi di Tapuk Pasar Malai Lama di Berangin deh. Di orang panggil ke apa situ? Tak tahu juga orang panggil ke apa. Tapi hak kita pastinya orang panggil Berangin Pondok deh. Kawasan Berangin Pondok dekat dengan rel kereta api. Okey, tak apa kita melengok ke masa. Let's go. Habis bakar kawasan ni. Ingatlah musim-musim ni. Isap rokok tu jangan tuhuk. Buai putih rokok. Apa ni? Kursi dia. Ni buai putih rokok tepi jalan gupuk ada bahaya. Hok kata panjang. Hok apa ni lurut jong tu. Tu apa ni panggil tu habis lagi tak mati lagi api. Lepas tu hok berlaku di kampung Kok Biak Tabah ni. Tak jauh dari Sepadan lah. Lebih kurang 5 kilo dari Sepadan. Tu pak. Gitu juga bah kola ni tak mati lagi api. Jadi beringatlah jangan bakar apa ni secara terbuka dekat dengan tempat kering lah. Dia kata ada sapo-sapo, ada rupuk-rupuk kering dan sebagainya, janganlah bakar musim ni dah. Sebab lo ni memang mudah narak benar. So jaga-jagalah. Putih rokok jaga benar, jangan buat kot sini. Sat rokok tak kata lepas pada otak dia, lepas kot sikit tu. Sekarang ni kita sapat dah. Tu kedai dia. Nampak bangunan yang diperbuat daripada batu. Allahu Rabbi. Apa hari ni banyak kedai tak buka hari ni. Ni kedai dia nya. Tak buka hari ni, subhanallah. Patut kita nak cari mana. La ilaha illallah. Tak kira kita nak pergi Pah Berangin. Kan Kejap. Telefon Big Boss dulu. Tanya pendapat dia. Tanya dia nak pergi beli mana ni. Ni kawasan Berangin. Awak kalau nak litah di kereta api ni pastikan motor tinggi. Kalau motor rendah janganlah. Kita kena dah itu. Waiso aku lekat situ. Lekat atas rel tu. Muju boleh undur. Kalau ada bahaya. Jadi jalan alternatif ada bawah tu. Ikut jalan putih tu. Dia ada turun. Kut bawah terowong. Kut bawah rel kereta api. Hak tu lebih selamat lah. Okay, kita nak pergi kedai Berangin je lah. Di dekat dengan traffic light tu. Tepi aju. Daga apa tau? Okay, kita mai ikut. Kedai dia tepi jalan tu. Sebelum traffic light. Cabai 3 ke cabai 4 orang kisah tu. Cabai 3 Berangin tu. Nama dia. Sini banyak kedai. Kawasan Berangin ni banyak. Ada air dingin, kacik, macam-macam. Tapi kita tak si. Kita nak kedai kita tak biasa makan. Kedai biasa makan ni kita tahu dah lagu mana rasa dia. Wah dah. Kacik sok mudah. Kita makan lain lah pun tak. Yang ada kedai. Tapi nampak sikit atik lauk dia. Malah turun tanya. Sebabnya kita nak beli lauk saja. Nasi ada tu. Nak beli lauk saja. Kalau kita beli lauk saja nyanyi, dia nak jual nasi. Kalau ke mana? Kita duk buang ni, awak dengar ke tak ni? Aduh. Dari situ rasanya di sini lah, kawasan ni. Ataupun tepi sikit. Tepi tu, kita pun tak ingat. Dah kita tengok. Dia ada belakang ni depan lorong kita tubik ni ada situ ada nasi belau. Sini kita nak teras sini. Teras sini. Kopi tak apa. Okey geng, siap dah kita beli lauk sana ni. Dia kira lauk 3 hias ketu dah. Kita ambil air gula sana ni 3 hias ketu. Biasanya memang rego gitu belaka. Dia 3 hias ketu. Lepas tu nasi 2 hias. Cukup 5 hias bukuh nasi. Standard rego lah ni. Itulah. Jadi kita nak oyak sedap, kodok sedap tu benda ni dia subjektif dah. Kita tak terasa lagi. Kita baru nak balik. Jadi kita tak silah awak video kata sedap ke tak sedap.
Deh, takut kalau kita kata sedap, nanti ada orang kata tak sedap. Kita kata tak sedap, takut orang tak pergi pula makan kedai dia. Jadi kita malah gitulah. Jadi kita biar je lah kita simpan benda ni untuk kita je lah. Deh. Jadi cuma kita nak apa ni, set awak enjoy the memory ni, the moment ni lah. Kita pergi beli ni lah, kita nak buat cerita pagi ni. Deh. Kita nak pergi beli situ tapi kedai tu tutup. Jadi kita pergi cari kedai lain. Itu je lah. Cerita sikit sebanyak untuk pagi ni. Cerita pagi ni lah senang kata. Hari ni hari Isnin 28 hari bulan 4 2020 ni. Okey, jadi setakat ni saja untuk video kali ni. Hak mana suka dengan video ni, jangan lupa like, komen, share. Kalau nak share lah, share buat apa tu? Tak ada panggil tak ada kaitan dengan apa tu. Tak apalah, whatever lah. Okey. Okey, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di next video. Bye bye.